Toilet dah aku bersihkan. Okay. Ada pagi tu, weekend lah, masa Sabtu Ahad aku lupa. Semua kerja aku dah buat dah. Dah cantik dah. Aku tak tahu nak buat kerja apa. Aku lepak dah toilet. Lepak dalam toilet, ada satu Cina masuk. Okay. Cina tu angguk kepala dengan aku. Aku angguk balik kat dia. Aku duduk atas singki. Aku duduk atas singki. Duduk atas singki. Cina tu angguk sikit kepala kat aku. Aku angguk lagi sekali kat dia. Dia keluar je. Walkie-talkie berbunyi. Muhammad Noh. Aku cakap, kat toilet lah ni. Datang office sekarang. Datang. You buat apa kat toilet? Bersihkan toilet lah. Aku cakap dengan bos aku. Bos aku nama Patricia. Aku ni lah bersihkan toilet lah, bos. Kau angguk kepala dengan owner buat apa? Kau duduk atas toilet tu buat apa? Tu owner hotel. Datuk Seri Chua Juling. Adik kepada Menteri Kesihatan dulu, Chua Juming. Aku gini dengan dia. So dia pakai seluar pendek. Kau pula tak kendal. Aku ingat apek mana. Kena gantung seminggu lah, syut. Kena gantung seminggu. Pagi mahkamah hotel tu bincang balik apa semua. Dia kata budak ni kita sembunyikan lah. Duduk dekat dapur. Ingat dapat lah chef topi tinggi.